kebimbangan terhadap Mahkamah Perusahaan dan panel pekerja. Satu lagi kebimbangan yang besar, kita ialah hakisan kepercayaan terhadap Mahkamah Perusahaan. Semakin ramai majikan melantik peguam sebagai ketua sumber manusia. Individu yang langsung tidak mengutamakan keharmonian industri. Kita juga telah menyaksikan keputusan mahkamah yang memberikan kelegahan kepada majikan tetapi secara tidak langsung menjejaskan hak kesatuan. Termasuk satu keputusan baru-baru ini yang ada pada dasarnya mengenakan larangan bersuara terhadap kesatuan, gag order. Ini merupakan pencabulan serius terhadap kebebasan bersuara dan peranan asas sesebuah kesatuan. Lebih mengecewakan, ahli panel pekerja dalam kes itu langsung tidak membantah atas award tersebut. Jika ahli panel pekerja tidak mempunyai pengalaman dalam rundingan bersama di peringkat nasional atau sekurang-kurangnya dalam penyelesaian pertikaian kesatuan di peringkat perusahaan dan luar perusahaan, bagaimana mereka boleh terlibat dalam proses membuat keputusan di Mahkamah Perusahaan yang akan menentukan nasib pekerja dan kesatuan. Lebih buruk lagi, apabila pengerusi Mahkamah Perusahaan melantik ahli panel yang pasif semata-mata untuk mengelakkan perbezaan pendapat, mahkamah itu akhirnya menjadi alat mengesahkan kepentingan pihak majikan. Kesatuan yang mampu akan membawa kes, termasuk membuat rayuan itu ke peringkat seterusnya. Akan tetapi, kesatuan yang tidak mampu akan menerima keputusan tersebut seadanya. Akibatnya, kesatuan tersebut tidak akan berani melangkaui batas wujud itu. Batas wujud award itu. Ahli panel pekerja mesti sedar bahawa keputusan yang dibuat secara tidak adil bukan saja memberi kesan kepada kesatuan yang sedang berjuang dalam kes tersebut, malah akan turut menjejaskan kesatuan lain kerana ia akan dijadikan sebagai rujukan presiden. Dan mengapa kita mahu menjadi sebahagian daripada keputusan yang akan melumpuhkan sebuah kesatuan? Sekiranya kita tidak mempunyai kecekapan dan tidak yakin, maka kita seharusnya menarik diri menjadi panel pekerja untuk isu tersebut. Saya menyeru kepada kepimpinan MTUC yang akan datang agar menyemak semula kaedah pelantikan dan memberikan latihan kepada ahli panel pekerja supaya Mahkamah Perusahaan benar-benar menjalankan mandatnya berasaskan prinsip keadilan dan keprihatinan. Walau bagaimanapun, saya ucap terima kasih kepada panel-panel pekerja yang telah menjalankan kerja mereka melalui pengalaman mereka.